Mak ayah, pernah tak dengar pasal TVET? Mak ayah, jom saya kongsikan kepada anda 3 perkara penting yang mak ayah perlu tahu tentang TVET. Dan nombor 3, mak ayah, ramai sebenarnya masih belum tahu. Yang pertama, TVET ini adalah peluang kedua bagi anak-anak kita yang tak berapa cemerlang dalam bidang akademik. Tapi bila dia masuk dalam bidang kemahiran, dia boleh jadi luar biasa. Nombor 2, pelajar sekarang ni suka buat perkara yang hands-on, bukan belajar teori semata-mata. Dan paling best, belajar TVET ni mengikut minat dan bakat mereka. Itu yang akan membantu pelajar kita suka dan minat dalam bidang TVET ni. Kepada mak ayah yang sedang mencari tempat untuk anak-anak belajar, saya nak ajak kepada anda, terutamanya mak ayah, bawa anak-anak sekali ke Funnel Evo College. Di mana Funnel Evo College adalah satu institusi TVET di mana menawarkan bidang-bidang digital dan juga teknologi. Di mana bidang ini sekarang menjadi pilihan majikan. Sekiranya anda nak tahu tentang Funnel Evo College dan nak datang ke sesi taklimat dan temuda Funnel Evo College, klik link di bio saya dan juga klik link di bawah ini untuk anda dapat maklumat lanjut, dan kami akan hantar surat jemputan untuk anda ke sesi taklimat kami. Nombor 3, yang ini ramai mak ayah tak tahu tau. 98.5% graduan TVET dapat pekerjaan. What? Sebab TVET memfokuskan melahirkan graduan-graduan yang mempunyai kemahiran dan menjadi tenaga mahir untuk syarikat dekat luar sana. Jadi mak ayah, inilah 3 perkara yang mak ayah perlu tahu tentang institusi TVET. Dan kita kena ubah mindset kita untuk tidak menjadikan institusi TVET sebagai pilihan terakhir untuk anak-anak kita. Jangan pandang rendah dengan institusi TVET. Mungkin anak-anak kita belajar bidang kemahiran adalah yang terbaik untuk masa depan mereka.